Jom jamah sikit. Hari ni kita jamah kat mana? Hari ni kita jamah di DSL Kitchen di Bandar Seri Alam. Wow, apa maksud DSL Kitchen tu? Oh, DSL Kitchen tu according kepada Dim Sum Wishes. Clearly DSL Kitchen ni memang restoran yang Muslim friendly lah. Lepas tu, bukan ada dim sum je tau sebenarnya. Ada lagi macam-macam makanan yang ada kat sini. Dan korang ada pergi dapur orang. Adik jamah masuk tau, nak tengok sendiri kebersihan dapur dia. Dan memang bersih lah. Betul, adik jamah ni cerewet sikit. Jadi kita nak tengok kan benda-benda kebersihan ni. Lagi-lagi buat makanan. Betul, sebab kita nak makan dengan hati yang tenang, jiwa yang santai. Dan hidup pun berkat. Ya, Alhamdulillah. Dim sum ni juga dia freshly made setiap hari tau. Ya, betul. Berasap-rasap ni Yang bestnya kalau korang makan kat sini, korang akan dapat RM6 voucher tau. Punyalah khusyuk pilih, tahu-tahu penuh satu meja sampai pening nak makan mana satu. Ada air, ada dim sum, ada makanan berat, nasi lemak, semua pening. Tadi korang dah dengar kan bunyi sizzling dia sangat-sangat menggiurkan, betul tak? Tengoklah tu muka adik jamah. Yang bestnya nasi lemak dekat sini ada 4 warna tau. Kuning, putih, biru dan hijau. Untuk kuning, kunyit, putih santan, biru bunga telang dan hijau pandan. Dekat sini pun ada cincong fan tau. Ada cincong fan udang, telur, ayam dan smoky beef. Macam yang adik jamah makan ni, smoky beef sedap. Yang ni pula dim sum soup. Bila makan tu melimpah-limpah sudah dalam mulut. Waktu operasi hari Isnin hingga Jumaat 10 pagi hingga 2.30 petang. Buka semula 5.30 petang hingga 10 malam. And then untuk hari Sabtu dan Ahad pula 9 pagi hingga 2.30 petang. Buka semula 5.30 petang hingga 10 malam. Hari Rabu tutup tau. Ni bubur signature dia. Adik jamah suka tekstur bubur dia sebab dia macam halus gitu. Yang ini pula sate egg pau. Bergebu lah dia punya sate egg pau ni. Ya, dan isi dalam dia pun not bad. Dia tak ada rasa muak sangat. Okay, untuk dim sum dia pula macam mana adik jamah? Untuk dim sum dia, adik jamah memang love lah sebab dia so panas-panaskan, berasap lagi. Lepas tu bila masuk dalam mulut tu, speechless adik jamah. Tak tahu nak cakap macam mana. Tengok je lah muka adik jamah tengah makan tu. Wow, banyaknya air yang dihidangkan. Adik jamah paling suka air apa? Adik jamah paling suka air yang first ni sebab dia Terliur lah tengok air-air ni. Itulah Kak Jamah, rugi tak ikut. Kalau tak boleh jamah sama-sama. Lepas tu untuk harga makanan dan minuman dekat DSL Kitchen ni semuanya mampu milik. So korang jangan lupa try tau. Sebab adik dah Kak Jamah approve.